Torchlight yang saiz besar guys. Torchlight ni kalau korang nak guna untuk ronda malam-malam memang sangat ngam. Dia siap bagi sekali dengan tali macam ni. Sebab benda ni dia agak berat tau. Kalau korang pakai lama memang lenguh. Kalau nak pakai lama, korang tinggal gantung je dekat bahu. Yang ni torchlight yang korang boleh guna untuk dua situasi. Jauh boleh, dekat boleh. Sebab dia punya saiz cahaya ni korang boleh adjust dengan mudah. Korang tinggal tarik tolak je dia punya lens macam ni. Bila adjust dekat sini, saiz cahaya tu dia akan effect. Untuk suluh benda dekat, korang tinggal rapatkan dia punya lens macam ni. Cahaya dia tu akan jadi besar, luas dan terang. Untuk suluh benda dekat, yang ni memang sangat ngam. Kalau korang nak guna untuk suluh benda jauh, tinggal jauhkan dia punya lens macam ni. Cahaya dia tu akan jadi lebih kecil, sesuai untuk korang guna untuk suluh benda jauh. Dia ada dua lampu tau. Satu bahagian atas, satu lagi bahagian bawah. Cuma bahagian bawah ni dia terhad sikit. Korang boleh guna untuk suluh benda dekat sahaja. Jenis rechargeable pula, kalau bateri habis, korang boleh cas, cucuk je charger dekat bahagian sini. Mudah je. Jadi kalau korang nak cari lampu torchlight yang jenis padu, sesuai untuk ronda malam-malam, jenis rechargeable dan mudah, sebiji lampu korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan suluh benda jauh. Korang boleh cek lampu portable yang model ni. Yang ni memang padu punya. Tak payah nak ada 2-3 biji lampu. Pakai sebiji macam ni, dekat boleh, jauh pun boleh.